Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat. Hari ni Nek Iyah nak buat acor Kobe. Acor Kobe Kelantan. Biasa kalau di Kelantan tu, kalau dia nak buat keduri tu, dia ada dia buat acor Kobe gini. Kalau Belah Terengganu ni kurang lah jumpa. Kalau buat pun memang orang asal dari Leknu lah. Mari duduk sini. Okey, sahabat-sahabat, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, bendanya senada tapi makan tu sedap lah juga. Bukanlah kata tak sedap. Gitu. Nek Iyah ni sebenarnya lama dah tak buat video ni. Rasanya kat 10 hari dah serung. Jumaat lah, 9 hari je. Maksud 10 hari dah tak buat video. Sebabnya Nek Iyah sibuk sikit kebelakangan ni. Dan kebetulan pula saudara Nek Iyah meninggal. Ni Nek Iyah nak cerita sikit duk. Saudara Nek Iyah meninggal duk. Dia meninggal molek sangat ni. Dia tu dia bukan sakit jelepek itulah. Bukan sakit terlantar lah kata orang. Bukan. Dia sakit boleh makan, tak ada penyakit lah kita kira. Dia sakit fizikal kaki, tak boleh jalan. Mana tahu dah dia tak boleh jalan, tak boleh keluar rumah. Kalau keluar pun dengan kursi roda. Orang bantu dia lama dah lah, berbelah-belah tahun, kat 20 pun tak tahu dah. Tapi memang rasa lama dah lah. Tapi sakit lain memang tak ada. Maknanya sihat walafiat lah. Hak dia nak mati ni, sahabat-sahabat, dia tak ada macam cakap tadi lah, tak sakit demam kan. Dia bangun sembahyang subuh. Dia sudah sembahyang subuh, dia bangun mandi. Anak dia kata, dia tengok bilik dia terang. Bangun mandi, dia solat subuh. Lepas solat subuh tu, dia ngaji. Anak dia baru balik, anak dia kerja Terengganu. Dia baru balik pagi tu, dia buka pintu, dia tengok mak dia ngaji, dia lari. Dia konon dia nak jumpa mak dia lah. Dia baru balik tau. Dia tengok mak dia ngaji, dia keluar. Lepas tu dah lagi tu. Lepas tu senyap tu. Lepas tu anak dia ada duduk sama dia tu pukul 8.30 pukul 8.40 gitu lah, kat pukul 9. Dia kata, mana mak tak bangun lagi. Dia pun pergi tengok bilik mak dia. Dia tengok mak dia duduk tidur tu. Duduk tidur celentang gitu. Tilam sebelah. Dia solat sebelah tilam. Dia tak tidur atas katil. Dia tidur atas lantai gini, dia pun tilam. Tidur gitu. Kau tu dia panggil mak dia. Panggil senyap. Panggil senyap. Gitu. Lepas tu dia pergi goyang-goyang. Senyap mak dia. Dia pun kata, ya Allah, mak dia meninggal kot. Dia pun mari goyak rumah Nek Iyah. Dia kabur lah. Dia kata mak dia apa panggil dak nyau. Nek Iyah pun pergi tengok tu. Dia macam dia tak ada dah lah. Tahu nak ceritanya sini gini sahabat-sahabat. Keadaan dia meninggal tu loh. Nombor satu, dia sempat solat subuh. Dia sempat ngaji. Dulu dia sempat mandi. Sempat solat subuh, ngaji. Lepas tu dia buang gigi palsu. Dia sendiri, dia tok tepi. Dia duduk atas tilam. Dia duduk malam-malam duduk keadaan kiam gini. Dia meninggal. Jadi molek jugalah cara dia meninggal tu duduk dalam ada ismayang apa serba. Lepas tu selagi perusahaan jenazah dia, ya mak senang. Gitu. Jadi kalau kira molek dah keadaan dia mati, kematian yang dicemburui lah juganya kalau kira. Okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, sahabat-sahabat ni Nek Iyah nak buat acor ni. Nek Iyah pun jadi lama dah buat ni. Tak buat video dah boleh juga tak buat video. Kena buat video. Jadi minta maaf lah sahabat-sahabat. Ni video ni senang je lah. Tapi bagi orang yang tak tahu lah lagi ni tu. Video ni. Okey. Ni bahan dia. Perlukan Kobe. Kobe ni guna Kobe manis Ni Nek akan cuci lagi ni. Guna Kobe carrot sebatang. Ni je bahan dia. Lada besar, bawang merah, bawang putih halia sikit je halia. Cuka, garam,
gula. Beres senang aja kerja. Ni. Kopeh ni dia potong gini, dia potong halus. Nah. Potong yang putus kita. Sebab sudah dia habis. Kobe. Macam ni apa nama ni? Carrot ni kita buat halus-halus juga. Kalau nak parut pun boleh juga. Okey. Kita buat gini sahabat-sahabat. Kita buat semuanya sebab banyak mana yang kita nak. Okey, sahabat-sahabat ni. Bawang kita ni kita akan potong lah. Ini pinggir alia kita pun sikit je sahabat-sahabat kita buat dalam 2 iris je. Tu lada. Ini semua ni. Okey, sahabat-sahabat ni. Bahan kita ni kita iris belakang dah ni, kita bubuh dalam mangkuk ni. Lepas tu kita bubuh garam. Ibu gula. Kita acor ni dia mesti ada rasa masin, masam dan manis. Ni cuka ni yang bubuh Dia akan gaul semuanya dah. Okey, sahabat-sahabat ni. Apa nama ni? Kobek kita ni. Setelah kita potong-potong, kita basuh, kita sejak. Kita sejak biar sampai dia kering je deh. Sampai dia tak ada air. Lepas tu ni benda ni kita ubuh dah ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tak puas air sahabat-sahabat deh. Sebab kadang dia akan keluar juga air ni. Walaupun kesejak setara mana pun dia akan keluar juga air. Okey. Hacau kita dah beres dah ni. Okey, sahabat-sahabat ni hacau kita siap dah ni. Ni dia rasa manis masih masam. Sedap jugalah. Ni dipanggil, orang Kelantan panggil acar kubi. Orang Kelantan panggil. Ni. Okeylah sahabat-sahabat, Nak Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nak Yah mohon maaf sebesar-besarnya deh. Dan terima kasih banyaklah support Nak Yah tengok video Nak Yah. Nak Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.